Sebenarnya kebebasan yang dilaungkan cuma nak tarik orang Islam keluar agama, tu je. Yang liberal ni nak bebas-bebas sungguh. Kalau kita tanya betul, dia nak bebas daripada apa, tuan-tuan? Kita mesti menjadi manusia yang bebas, rakyat yang bebas. Bebas daripada apa? Bebas daripada kekangan dan halangan agama. Agama ni jadi penghalang bagi dia. Jadi untuk merealisasikan liberal pemikiran ni, kita kena lawan agama duk halang kita. Tengok orang lain duk minum arak, kita tak boleh minum sebab agama marah. Tengok orang lain duk berikhtilat jantan perempuan, enjoy, suka, happy, kita hari ni sebab agama marah. Jadi kita ni terhalang nak buat benda-benda macam orang lain tadi sebab duk terikut-ikut dengan kolok dan jumud agama yang diada-adakan oleh ulama-ulama dalam Islam. Hatu tak boleh, ni tak boleh, hatu tak boleh, ni tak boleh. Betul, nak minum arak tak boleh, nak berzina tak boleh, nak berjudi tak boleh. Jadi nak bagi boleh, nak jadi bebas tadi, kita kena lepaskan dari kita dari kekangan agama. Bila sebut agama saja nak bebas. Tapi kebebasan ni tak mutlak lagi. Kalau betul nak bebas, dia kena bebas semua. Tentang hal-hal keduniaan, kenapa anda tak mahu diri anda juga dibebaskan? Jujur tanya tuan-tuan, yang tuan-tuan laju lari derah dekat lebuh raya tu, kalau boleh nak ada saman ke tak ada saman? Kalau boleh nak ada AES ke, baik tak ada. Kalau boleh kita nak bebas, kereta aku beli sendiri, road tax aku bayar sendiri, ikut akulah nak lari 180 ke 200, aku nak bebas. Pasal apa aku lari 120 kena saman? Tak bebas lagu ni. Batalkan saman. Ya, ada dia bercakap pasal ni tak, tuan-tuan? Dia nak bercakap hak agama je. Hak ni kalau dia kena, dia pun bayar saman. Tak bebas tadi, pilah pejabat JPJ. Bangkang sebangkangnya, bawalah spanduk. Kami berarak kerana kebebasan, kami nak batalkan. Ikut kami lah nak lari berapa laju pun. Ni apa nak hak-hak, apa nak sekat-sekat, apa nak tangkap gambar. Saya pergi tangkap gambar kedai Cina RM10, 4 keping. Tangkap gambar hak ni 300. Ikut kita lah nak buat apa. Dan apa-apa hak lain sekalipun. Kita nak buat apa pasal apa? Dilarang. Aku ni meniaga dengan duit aku. Aku nak buka tepi jalan ke, buka tepi longkang ke, buka tepi apa, tiba-tiba orang mari nak angkut dengan lori dia. Kebebasan apa ni? Aku lah nak meniaga. Aku bukan curi barang orang pun. Tapi hakikatnya diangkut. Bebas ke tak bebas, tuan-tuan? Tak bebas juga. Batalkan semua jenis lesen-lesen ni. Ikut orang lah nak meniaga kat mana pun. Orang nak cari duit, orang nak cari rezeki. Siapa penting kat benda ni? Tak pun. Nak kata nak bebas sangat. Maksudnya hal-hal yang keduniaan tadi, kalau mereka kena, mereka bayar. Mereka tak banyak cakap, tak banyak mulut pun. Sebenarnya kebebasan yang dilaungkan cuma nak tarik orang Islam keluar agama, tu je.